Hai tuan-puan, jom shopping di PG Mall untuk dapat banyak C-Wallet cashback. Hai tuan-tuan, bersama dengan saya Nur Ain Sulaiman di Active Public Gold. Tuan-tuan, saya daripada mengajak anda semua simpan emas, saya nak ajak anda shopping di satu platform yang best, iaitu di PG Mall, tuan-tuan. PG Mall tempat platform yang best. Sebab apa? Kita shopping, kita dapat cashback dalam bentuk C-Wallet, tuan-puan. Kalau kata kita shopping untuk diri kita, kemudian kita rasa produk tu bagus, kita pun share macam biasalah kan, mesti ada geng-geng. Konon lah macam ni. Saya memang suka dengan produk ni, tisu tarik-tarik. Jadi saya nak bagi tahu dekat kawan, biasanya kalau kita beli dekat kedai lain yang online, kita bagi tahu dekat kawan dan kita share link tersebut, kita tak akan dapat apa-apa. Melainkan dapat kegembiraan lah sebab dapat kongsi, dapat update dekat kawan-kawan yang kita beli shopping dekat tempat best. Tapi tuan-puan, kalau kita shopping dekat Public Gold, punya platform iaitu PG Mall, kita boleh dapat C-Wallet. Macam hari ni, saya nak kongsi tempat shopping terbaik saya shopping. Tisu tarik-tarik ni dah banyak kali dah saya repeat order. Dia punya packaging pun sangat kemas. Kita tak payah nak pergi keluar shopping mall nak dapatkan tisu tarik-tarik ni. Saya beli satu kotak terus. So, yang ini sesuai untuk di rumah, sesuai untuk di mana-mana sahaja. Nak letak dalam bilik, nak letak dekat dapur, nak letak dekat rumah, nak standby dalam kereta. Pun boleh tuan-tuan. Bagaimana nak dapatkan tisu tarik-tarik ni? Semestinya dekat platform PG Mall, tuan-tuan. Platform PG Mall. Okey, cara dia senang saja. Untuk penyimpan emas Public Gold, anda tak perlu risau sebab anda automatik dah didaftarkan dan ada platform untuk shopping dekat PG Mall. Gunakan login. Bagaimana anda login dekat akaun emas anda juga boleh login dekat PG Mall mengikut macam tu juga. Tapi kalau anda nak setting, reset password apa semua, itu terpulang kepada anda. Anda nak buat beza-beza. Akaun emas Public Gold, anda nak guna password yang lain. Manakala untuk akaun PG Mall untuk shopping, anda nak guna password yang lain. Dia terpulang kepada anda. Okey tuan-tuan, ini adalah platform yang dikatakan PG Mall tersebut. Okey, dekat sini ada banyak tempat anda boleh shopping. Dekat sini anda boleh shopping dekat PG Mall, macam-macam barang ada. Barang elektrik ada, barang daripada Maidin pun ada. Kita klik. Tersilap ni. Maksudnya dekat sini semua super-super brand ada. Tak perlu nak cari keluar susah payah kan. Anda sibuk bekerja. Kenapa nak buang masa lagi tuan-puan? Klik-klik je online dekat telefon tu. So saya tak ambil lagi. Saya tak login pun lagi. Jadi boleh login. Dah login, boleh ambil saja setiap voucher-voucher yang dikongsikan. Okey. Ini daripada Maidin lah tuan-puan. So ada barang-barang dapur, ada barang-barang Dobi, semua ada tuan-puan. Maidin ni antara kata seller yang cukup cantik dia punya packaging, bubble wrap dia semua tuan-puan. Kita tak payah nak tolak troli dah tuan-puan. Kita tekan je dekat ujung jari untuk shopping dekat PG Mall. Kan ada barang masak, ada susu, ada pampers wanita, pampers kanak-kanak. Semua ada. Nak beli baju raya pun ada. Saya baru-baru ni beli baju raya kat Maidin. Kualiti elok tuan-puan. Harga marhen. Okay. And then untuk hari ini itu sahaja. Nanti saya kongsikan lagi. Selamat bershopping di PG Mall. Siapa nak dapatkan tisu tarik-tarik ni yang belum ada akaun emas, boleh cepat-cepat DM saya. Okay? Alright. Thank you.